Pada hari ini, 4 Mac 2013, Majlis Perasmian Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Temerloh disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Tengku Mahkota Pahang di Temerloh Pahang. Ini merupakan IKBN pertama di Pahang yang memfokuskan kepada kemahiran dalam bidang automotif penyelenggaraan, automotif pembuatan, teknologi foundry dan teknologi pembungkusan. Ia menawarkan 6 program diploma dan 6 program sijil. Program sijil dan diploma yang dijalankan ini mendapat pengiktirafan Badan Pengiktirafan Malaysia iaitu Agensi Kelaikan Malaysia MQA.